Pendengar Ria 897, Casey kembali bertugas dalam rancangan digemari ramai Misteri Jam 12. Kisah yang pertama yang akan saya bacakan seperti semalam saya telah pun janji kepada anda. Ada beberapa kisah ingin saya ketengahkan. Kiriman email yang pertama jauh dari Indonesia. Pengalaman dari seorang pendengar bernama Sugianto. Kata beliau di sini, apa kabar Casey? Juga pendengar Radio Ria 897. Nama saya Sugianto Mulyadi. Saya berasal dari Indonesia. Kalau boleh Casey ketengahkan, sebelum saya teruskan, kiriman email ini telah pun saya ubahkan sedikit bahasanya kepada bahasa Melayu. Jadi kita teruskan. Katanya kalau boleh Casey kongsi pengalaman saya yang berlaku di salah sebuah kampung di Jawa Barat. Katanya Sugianto, kisah ini berlaku pada tahun 1998. Memang lama dahulu. Saya telah pun menginap di sebuah rumah rakan. Jadi apa yang berlaku? Saya dan beberapa rakan yang lain sebenarnya mahu masuk ke dalam hutan. Kerana kami ada suatu projek sekolah yang ingin dilakukan berkenaan dengan sebuah hutan. Saya ingin terus kisah yang dialami. Malam pertama kami bermalam, kawan saya sedang mengetip kuku. Kata Sugianto, kawan saya sedang mengetip kukunya. Rumah yang kami tinggal itu milik bapa saudara teman satu lagi. Jadi teman yang sedang mengetip kuku ditegur oleh bapa saudara temannya. Kamu jangan mengetip kuku di kampung ini pada waktu malam. Kalau kamu mau duduk sini dengan aman, jangan sesekali kamu buat perkara ini. Jadi kata Sugianto, rakan saya yang sedang mengetip kuku ini, kami semua terperanjat dengan nasihat yang diberikan oleh bapa saudara teman satu lagi ini. Kami pun memandang ke arah bapa ini dan berdiam. Teman yang sedang mengetip terus berhenti daripada meneruskan. Letak tepi pengetipnya. Bapa itu pun keluar. Rakan mendengar Ria 897. Kemudian rakan saya pun bersuara. Mana ada ketip kuku malam-malam gak bisa. Gila orang itu, kata rakan saya. Dan rakan yang bapa saudaranya menegur tadilah mengatakan, sudahlah, lebih baik kamu dengar aja bapa saudaraku cakap. Jadi pendengar Ria 897, apa yang berlaku? Mereka saling berdebat. Kenapa tak boleh ketip kuku waktu malam? Kenapa tak boleh? Aku di rumah pun ketip waktu malam dan sebagainya. Jadi rakannya kata, tak apalah, aku ketip lagi 2 ni. Ya, kaki sebelah, esok pagi aku buat. Dia pun teruskan kisi. Lagi 2 kuku kaki kanannya. Kaki kiri belum lagi habis. Ketip yang kedua terakhir dan ketip yang terakhir. Kemudian dia tengok. Kamu dengar enggak? Kamu dengar enggak ada hantu datang? Dia boleh buat kelakar, kata beliau. Boleh buat lawak. Melucukan keadaan itu. Semua rasa tak sedap hati. Tapi dia seorang saja yang cukup bangga dengan apa dilakukan. Kemudian aku teruskan yang ini ya. Kawan saya rakan memarahinya. Jangan merampas ketip kuku tersebut dan simpan. Memang benar Casey. Malam tu bila rakan tidur, saya pun tidur rasa takut. Tetapi tidak ada apa-apa yang berlaku. Kami bersyukur. Kami pun pada paginya bersiap sedia keluar masuk hutan dengan kamera
dan sebagainya untuk melakukan kerja-kerja kami. Kami pulang, bila kami pulang kembali ke rumah tersebut hampir-hampir waktu maghrib. Sampai dalam rumah, kami pun mandi, makan, dan kawan saya ni pun mengatakan, "Semalam aku ketip kuku, enggak ada apa-apa sih. Ini semua dongengan saja, jangan percaya omongan bapa saudara kamu," kata kawan pada Sugianto. Jadi Casey pendengar Ria 897. Dia ambil ketip kuku lagi, dia ketip kuku sebelah kanan. Awal tadi petang dan pagi nak buat tak sempat sebab sibuk di hutan. Bila balik dia teruskan, dimarahi oleh kawannya. Jangan. Dia berdegil, dia tetap mengetip kukunya. Pendengar Ria, rakan ni seramai 5 orang dalam satu bilik, tidur dalam satu bilik. Rumah kampung ini memang besar. Besar sangat. Dia ambil, dia ketip kuku sebelah kaki, ketip. Dia ketip. Aduh! Kakinya tiba-tiba berdarah. Kawan saya marah, saya pun marah. "Kamu ni goblok. Orang kata jangan kamu buat. Sekarang lihat kaki kamu berdarah." Diamlah, ini karutlah. Dia terus mengetip kuku, dia pendekkan cerita. Malam kita semua tidak boleh tidur. Betul, Casey? Tak boleh tidur. Nama kawan saya Adiman. Malam-malam hari sedang kami tidur, yang mengetip ini namanya Adiman. Kedengaran seperti sesuatu yang hadir, Casey. Adiman. Casey bayangkan, kata Sugianto pendengar Ria, semua tak dengar. Tapi Adiman seorang yang dengar. "Kamu dengar enggak? Kamu dengar enggak? Adiman." Kata Adiman, dengar suara sesuatu makhluk memanggil namanya berkali-kali pada malam itu. Dia menjadi histeria. Dipendekkan cerita, bapa saudara masuk ke dalam rumah dan terus melihat kaki Adiman, kukunya berdarah. Casey, dalam kampung itu memang tidak dibenarkan mengetip kuku selepas waktu malam. Bila waktu malam seseorang mengetip kuku, sebenarnya yang benarnya tidak boleh mengetip kuku sampai kaki seseorang itu berdarah. Jadi untuk keselamatan dikatakan jangan ketip kuku langsung supaya tidaklah berdarah kakinya. Jadi bila semalam teman saya teruskan mengetik kuku, tidak berdarah, tidak ada apa-apa. Tapi bila malam keesokan, iaitu malam itu, dia mengetip kuku, tiba-tiba berdarah kakinya, datanglah makhluk dalam kampung mengganggu Adiman. Baik-baik kami merancang untuk berada di sana selama 3 hari sahaja. Kami terpaksa melanjutkan penginapan kami di rumah bapa saudara teman selama lebih kurang 5 hingga 6 hari, Casey, kerana dia harus dirawat, disembuhkan daripada gangguan. Dia menjadi tak tentu arah. Dia seorang saja, yang lain dapat rasakan, tapi yang paling teruk rakan yang tidak mendengar nasihat bapa saudara teman saya. Kalau Casey ingin tahu kampung yang ingin saya sebutkan saya tak perlu berkongsi sama. Benar atau tidak kisah Sugianto Mulyadi ini, hanya pengirim saja dapat mengesahkan kebenarannya. Tapi saya pasti kita orang-orang Melayu di Singapura, juga mungkin di Malaysia, di Brunei, agak serupa kepercayaan ini. Benar atau tidak saya tidak pasti. Tapi ada pernah anda mendengar di mana ibu nenek
menasihati kita supaya jangan mengetip kuku pada waktu malam. Dikatakan kalau kita mengetip kuku, kita mengundang seseorang untuk datang ke rumah kita. Saudara pendengar Ria 897, saya akan teruskan kisah selanjutnya dalam rancangan Misteri Jam 12. Apa jua kisah yang anda dengar hanya satu hiburan, dan ingat, saya berkongsi, anda dengar seperti mendengar kisah-kisah seram sebelum masuk tidur. Jangan terlampau kita percaya dan terikut-ikut, itulah nasihat saya. Hiburan semata-mata. Dan seperti saya update Facebook saya semalam, kisah yang kedua ingin saya ketengahkan adalah tentang pengirim kita. Yang ini, kisah malam ini kita mulakan dengan 3 negara. Tadi dari Indonesia. Yang ini pula rakan kita di Singapura, Marlini, berkongsi pengalaman. Katanya beliau beberapa kali dalam tidur pernah mimpi wanita yang sama. Wanita ini berambut panjang, berwajah seram. Dia tidak menjelaskan bagaimana wajah seramnya, tapi apa yang dikatakan di sini, wajahnya memang menakutkan beliau, sehingga kan tak kali dia mimpi, dia akan cuba pandang ke arah lain dan tak nak tengok wajah wanita rambut panjang sampai ke lantai. Mimpi yang sama ini kerap dilalui oleh Marlini berkali-kali. Wanita yang sama akan hadir dalam mimpinya. Pada mulanya dia berdiam diri, tapi lama-kelamaan dia memberitahu pasangan, iaitu suaminya, tentang mimpi ngeri yang dialami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Kisi, dan juga para pendengar Misteri Jam 12. Marlini di sini berkenaan dengan mimpi yang saya alami, Kisi. Setelah berkali-kali mimpi tentang kehadiran wanita yang menakutkan, rambutnya panjang sampai ke lantai, wajah seram. Pada mulanya saya simpan mimpi ngeri itu. Mungkin saya anggapkan macam mimpi yang biasa. Tapi dah kerap mimpi dalam seminggu 3-4 kali, Kisi. Mimpi benda yang sama. Dan tidak semestinya mimpi itu berlaku pada waktu malam. Kadangkala pada siang hari bila saya terlelap, tertidur, saya akan mimpi yang sama, Kisi. Sampailah benda ini kerap berlaku, saya memberitahu suami. Suami hanya memberitahu saya, tidur baca doa. Tidur baca doa. Jangan fikirkan yang bukan-bukanlah. Sampai pada suatu malam, suami saya terpaksa pergi ke seberang kerana mak longnya meninggal dunia. Saya tak dapat ikut. 2 orang anak bersekolah. Katanya Marlini, saya kena jaga anak di Singapura. Suami menguruskan jenazah di seberang tambak maklum suami. Bila 2 hari suami tak ada, waktu itu saya ingat lagi. Saya sedang duduk di ruang tamu, gosok baju anak, baju sekolah anak yang nak dipakai esok jam 11 lebih malam. Saya rasa daripada refleksi televisyen, belakang saya nampak macam ada perempuan lalu masuk ke dalam bilik saya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Saya istighfar, Kisi. Saya toleh belakang, tak ada orang. Tengok bilik gelap. Gelap sangat, tak nampak orang. Pendengar Ria 897. Katanya Malini, saya terus gosok baju. Saya rasa macam ada sesuatu dalam bilik tidur saya yang gelap. Kisi, bila saya toleh, Kisi, saya nampak susuk tubuh wanita rambut sampai ke lantai, Kisi. Sama seperti dalam mimpi saya. Benda tu dalam rumah saya, Kisi. Saya terperanjat. Saya matikan suis serika saya.
angkat, masuk dalam bilik anak. Tidur bersama dengan anak saya malam itu. Mimpi saya jadi kenyataan. Saya memberitahu salah seorang ahli keluarga tentang apa yang berlaku. Mereka terperanjat kerana salah seorang memberitahu maklum yang dah meninggal dunia ada memelihara makhluk polong. Dan mereka mungkin merasakan sepanjang saya mimpi terkena gangguan tersebut. Polong tersebut datang berjumpa dengan saya mencari tuan yang baru. Tapi nasib baik, Casey. Nasib baik saya belum menerima makhluk tersebut. Saya tak boleh teruskan kisah saya. Setakat di sini saja dapat saya kongsi bersama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Marlini, pendengar peminat dari Singapura. Hai, siapa bercakap ni? Iskandar. Iskandar, panggilan dari mana ni? Tampines. Iskandar dari Tampines. Ada pengalaman tentang apa, Iskandar? Tentang cerita blok hantu. Blok hantu? Ya. Oh, ini rumah blok hantu ni di kawasan barat ke macam mana? West ke, east ke, north ke? Di Toa Payoh kan. Jadi apa pengalaman anda alami seorang diri ke atau dialami oleh rakan-rakan dengan Seorang diri. Silakan kisahnya. Okay. Hello, saya itu hari sedang bercakap dengan kawan saya. Saya dapat tahu blok ini ada macam malam terpekik orang ketawa malam. Macam diorang kata orang tinggal sana tak sedar hati lah. Dapat saya, kawan saya kata di tempat inilah. So saya pun cuba pergi sana lah. Apabila saya pun macam nak tahu pasal tempat ni. So kawan saya suruh lah saya pergi ke sana lah. Apabila saya di sana macam pukul 11 sana lah. Pukul 11 saya naik lift. Lift dia macam sudah, kan pasal blok tu dah tua. Dan lift dia pun bau. Bila saya naik lah, lift dia bau wangi. Saya fikir macam minyak wangi ke. Dapat tahu saya keluar lift tu, saya ternampak banyak putih di ujung lift lobby dia. Saya tengah diri di sana, ada bayang putih lah. So saya macam tak jenguk sana. Saya boleh nampak macam usah dari tepi lah. So saya pun jalan terus ke koridornya. Saya jalan jauh sikit dari dia lah. Saya tengok dari jauh, benda tu hilang. So saya pun macam agak heran benda tu alan hilang. So saya pergi lift lobby sana lah. Kita pergi lift lobby, dapat tahu wanita yang pakai baju putih, rambut panjang. Baik, kita teruskan dengan pengalaman-pengalaman anda dalam rancangan Misteri Jam 12. Kisah selanjutnya yang saya ingin teruskan daripada rakan kita bernama Ayu Fitri. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Selamat kembali ke udara Kisi. Terima kasih pada anda Ayu Fitri. Katanya di sini Ayu ingin berkongsi peristiwa waktu itu Ayu sedang menjaga anak makcik di rumahnya. Makcik dengan suami terpaksa pergi menghadiri katanya attend to something lah, tapi mungkin kiriman ini ayatnya tersalah kirim ni, tapi tak apalah. Kata Ayu Fitri, saya ni diminta bantuan oleh makcik saya untuk menjaga
di sini menjaga anak makcik saya kerana dia dan suami harus menghadiri sesuatu hal yang penting. Jadi saya dapat panggilan sekitar pukul 8 malam dan memang waktu itu saya baru saja habis peperiksaan dan sedang menunggu keputusan dan belum lagi ada kerja lah. Saya pun pergilah ke rumah makcik saya dan untuk pengetahuan kisih, makcik saya ni tinggal dekat kawasan Teluk Belanga. Jadi bila sampai di sana tu 8 lebih malam, saya pun menuju ke arah rumah. Dalam perjalanan di kolong blok rumah, katanya Ayu, saya macam dengar tau bunyi telapak kaki orang di belakang saya. 2 kali kisih saya pusing. 2 kali tidak ada sesiapa yang mengikuri saya dari belakang. Saya pun rasa seram sejuk lah. Menaiki lift sampai depan rumah makcik. Saya pun masuk ke dalam. Kemudian salam makcik saya dengan salam pakcik saya. Anak saudara saya ni dah tidur dalam biliknya. Jadi makcik saya pun memberitahu saya, katanya di sini, pendengar ya bayangkan katanya nama anak saudaranya Farhan, katanya Farhan dah tidur. Nanti apa-apa kalau Farhan nak minum air apa, dah siapkan dekat dapur, dia tunjukkanlah. Katanya nanti dia akan cuba balik secepat mungkin. Dia pun keluar dengan suami. Saya pun tutup pintu, kunci pintu semualah. Saya duduk di ruang tamu menonton TV. Tiba-tiba katanya makcik saya ni message, Ayu, kalau bawa kawan tak apa, boleh suruh dia masuk dalam, tapi jangan kasih dia masuk dalam bilik Mak Long. Saya pun tercengang. Kawan? Saya pun telefon. Hello, Mak Long kat mana? Dia pun cakap lah on the way, nak pergi ke destinasi yang disebutkan. Mak Long, saya tak bawa kawan lah malam ni. Tak bawa kawan? Tadi Mak Long dengan Pak Long keluar. Dekat depan koridor ada perempuan tengah diri. Casey, meremang bulu rumah saya, Casey. Dahlah saya dekat ruang tamu. Gelap, Casey, hanya cahaya televisyen saja yang menyala. Mak Long jangan main-main lah, Mak Long. Astaghfirullahalazim, tak apalah, tak apa, minta maaf Mak Long minta maaf. Jadi Casey, saya ni belum habis berbual. Saya masih nak berbual dengan Mak Long, tapi Mak Long kata minta maaf. Dia pun ingatkan dia dah letak telefon, tapi dia belum matikan telefonnya, Casey. Dia fikirkan saya dah letak. Jadi saya masih hello. Mak Long dah tak dengar, Casey, sebab mungkin telefonnya dah dilepaskan, letak di poket ke dan sebagainya. Saya dengar Mak Long cakap, Bang, tadi depan rumah saya keluar, saya nampak ada perempuan tau bang. Mati-mati saya ingatkan kawan Ayu bang. Saya telefon Ayu, saya tanya Ayu, dia cakap dia datang tak ada kawan. Astaghfirullah bang, saya cakap dengan awak ni meremang bulu rumah. Casey, sepanjang Mak Long saya berbual dengan Pak Long saya dengar, Casey. Malam tu malam paling seram dalam hidup saya. Saya matikan TV. Nasib baiklah anak saudara saya ni tidur dalam bilik Mak Long dan tingkap biliknya bukan menghadap koridor, menghadap belakang rumah. Masuk dalam bilik, saya buka lampu bilik. Dalam bilik tu ada tandas, saya buka lampu tandas, takut, Casey. Saya baring, mata tengok kiri kanan, tetap meremang bulu rumah, rasakan macam ada sesuatu di luar rumah, tapi saya tak berani keluar sampai saya terlelap. Mak Long dengan Pak Long saya balik kejutkan saya. Dan itulah kisah pengalaman saya, Casey. Di Teluk Belanga, saya ingat lagi kisah yang menakutkan. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Baik, pendengar 897, ya, macam-macam kisah pengalaman-pengalaman awal tadi. Dan yalah, saya ingin berkongsi dengan kisah pengalaman-pengalaman anda. Yang ini kiriman-kiriman daripada rakan-rakan kita
Ada yang kata kisah malam ni. Bagaimana dengan pengalaman-pengalaman malam ini? Kisah mana yang mungkin anda berkenan? Antara kisah yang saya simpan nak ketengahkan lah ni dalam rancangan MJ12 di Ria 897. Macam mana agaknya? Seram kisah Ayu ni Teluk Belanga, babe. Datang rumah Mak Long pun mesej kalau bawa kawan tak apa, kawan boleh masuk dalam rumah. Mungkin Mak Long ni orangnya cerewet sedikit lah tak nak kawan masuk dalam rumah. Nampak kawan tu dia nasihatkan boleh lah bawa masuk Dan bila dia berbual dengan suami, dia tak matikan telefon. Ayu pun dengar. Ayolah, pengalaman cukup menarik malam ini. Yang lain boleh hubungi saya di 669-11897. Saudara, terima kasih bagi anda yang sedang memantau siaran Misteri Jam 12. Dan ingat kalau anda rasa anda bijak, saya 10 kali lebih bijak dari anda. Sebab kalau nak cerita, anda mungkin nak buat lawak, jangan takut. Lawak anda tak akan ke udara. Don't think you can fool me, Tak boleh. Saya ni ada sijil tapi tak apalah. Tak boleh punya. Cerita awak setengah jalan, awak tahu, saya tahu awak nak ping je, tekan satu butang je, ting, habis cerita awak tak sampai. Jadi yang penat awak lah cerita. Saya tahu kalau orang tu nak cerita bohong, nak bidik, saya akan diamlah. Selalunya saya akan sambut. Jadi tolonglah tak kelakar pun. Terima kasih bagi anda yang sedang memantau siaran ini, dan terima kasih juga yang sedang bersama dengan kami di Facebook Ria 897. Saya akan berehat seketika dan akan saya kembali sebentar nanti dengan pengalaman-pengalaman anda, dan juga ada kisah yang ingin saya kongsi sebentar nanti. Satu lagi kisah yang saya janjikan semalam tentang gerobok yang dikatakan berpuaka. Dan kisah gerobok berpuaka ini adalah pengalaman yang berlaku di seberang tambak di Malaysia. Pengalaman dari siapa? Akan saya sentuh sebentar nanti. Kalau anda ingin mendengarnya, terima kasih bagi anda yang sedang bersama dengan kami. Casey bersama dengan anda. Ya, ada yang baru saja hidupkan radio anda. Casey kau tu? Ya, saya dah kembali bertugas. Dan akan saya terus bertugas sampailah ini hari ini dah masuk 6. Jadi mungkin sampai 2 Disember saya akan bertugas. Kemudian 3 Disember saya akan berangkat bersama dengan isteri tercinta. Bersama dengan para pendengar Radio Ria. Kita akan bercuti ke Hokkaido pada bulan Disember ini nanti. Dan yang ini daripada Nora Arifin. Katanya, Casey, saya tinggal di Teluk Belanga Rise dari tahun 1976 sampai 1996. Depan blok Bukit Permai. Depan blok ada jembatan ke Bukit Permai. Tempatnya seram, sunyi. Adik saya pernah ternampak penampakan seperti kain putih terbang atas kepala. 2 minggu dia masih dalam ketakutan. Selepas penampakan tersebut, lama-lama dia dapat pulih seperti sedia kala. Dari Nora, kata beliau. Depan blok saya jalan ke Mount Faber. Ada katanya pengalaman ini diceritakan benar atau tidak lah. Tapi katanya pada sekitar tahun 1980-an, dekat pokok yang disebutkan yang berantu, yang seram tu, dulu ada seorang wanita gantung diri menuju jalan ke Mount Faber. Wah, gantung diri kat pokok. Seram tu Saya pun takkan jalan sana. Kirim salam sudah. Seram Terima kasih Nora Arifin kerana sudah berkongsi pengalaman anda. Yang ada di Facebook Ria, terima kasih juga sedang bersama dengan kami. Yang lain boleh hubungi saya di 669-11897. Yang ini kiriman SMS saya terima dengan kodnya Club KLUB. Jarak nama anda kisah misteri dan dihantarkan ke talian 1460722346. Daripada Encik Razlan. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Selamat kembali bertugas Kisi. Saya bukan Okeylah, saya baca katanya, Casey, saya bukan nak mengangkat, tapi entahlah bila Casey kembali je, walaupun Casey sebelum ni ada on call tapi tak sama macam live. Barulah saya alive bila bertugas waktu malam ni. Kalau tidak, Casey, betul mendak mata saya. Terima kasih Casey kerana membaca pengalaman-pengalaman dan menyeramkan keadaan. MJ12 thumbs up the best. Terima kasih dari Encik Razlan. Terima kasih Encik Razlan.
yang lain-lain banyak yang memberikan ucapan selamat kembali. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Baik, kita teruskan dengan kisah, tak nak membazir masa lagi. 669-11897. Ini daripada Putri. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nama saya Putri. Saya ada kisah yang ringkas lah. Pengalaman saya ni waktu saya menaiki lift pulang ke rumah. Rumah saya di salah sebuah blok 800 lebih. Tak nak sebut lah blok mana katanya 800 lebih. Di Tampines. Waktu tu jam 1 pagi tau Kisi. Saya balik agak lewat lah dari tempat tugas. Jadi saya naik lift. Jadi apa yang berlaku, bila lift sampai di tingkat 2, ada orang masuk. Seorang makcik tua ni masuk ke dalam. Kemudian saya pun tanya, makcik tingkat berapa? Jadi dia kata sama, tingkat 9. Saya pun tengok makcik ni, dalam hati cuba terfikirlah, tak pernah nampak pun. Jadi saya pun tekan pintu tutup, pintu tertutup. Pendengar Ria 897, bila saya toleh nak berbual dengan makcik itulah, nak buat kawan. Saya nak tanya, makcik baru tinggal sini ke, tak pernah nampak pun. Saya toleh belakang, di belakang saya langsung tak ada orang, Kisi. Ya betul ni Putri Saya balik ni pun, naik lift juga, tapi tak tinggi rumah saya kali ni. Rendah sikit tingkatnya. Ya. Kata Putri bayangkan dia nampak makcik, dia berbual dengan makcik tu. Benar atau tidak? MJ12 hanya satu hiburan saja. Saudara pendengar Ria 897, sementara saya nantikan panggilan anda. Kisah daripada Nur Natijah. Seorang pendengar berasal dari Malaysia mengirimkan email ini kepada saya. Ingin beliau kongsi bersama pengalaman yang cukup menakutkan ini. Apa khabar Kisi? Apa khabar semua peminat Misteri Jam 12 yang sedang mendengar sekarang ini? Di Singapura, di Malaysia, juga di Indonesia dan Brunei Darussalam. Saya amat kagum sebenarnya dengan pengalaman-pengalaman yang diceritakan berasal dari Singapura dan juga mereka yang berada di luar Singapura. Saya tertarik dengan rancangan ini setelah mendengar rancangan di YouTube, lalu bertanya pada rakan-rakan di Facebook, sampailah saya mendengar MJ12 melalui internet radio. Nur Natijah. Saya ingin berkongsi peristiwa bersama dengan suami yang pertama. Saya berumah tangga sebanyak 2 kali. Suami yang pertama hidup saya agak susah dan sempit. Kami akhirnya berpisah. Bukan kerana kesempitan kami berpisah. Adalah sebab-sebab peribadi yang berlaku. Tapi saya ingin ceritakan sebenarnya apa yang berlaku. Kesempitan hidup kami tinggal di sebuah rumah flat sama macam di Singapura. Tapi Kisi, rumah flat di Malaysia ni agak seram sedikit. Ada rumah-rumah tu yang kosong. Ada juga tempat-tempat yang sunyi, katanya Nur Natijah. Bayangkan Kisi, sehinggakan perabot dalam rumah pun tak mampu dibeli. Kami hanya duduk beralaskan tikar di atas lantai. Dan tidur dalam bilik, ada bilik. Hanya 1 bilik tidur saja. Tapi bilik tidur kami itu pun tidak mempunyai katil, hanya beralaskan tilam saja. Begitulah sedihnya kesempitan hidup saya dengan suami yang pertama, Kisi. Jadi akhirnya, dipendekkan cerita, Kisi nak tahu, suami saya, hidup saya dah susah, telah pun melakukan sesuatu. Di blok saya ni ada sebuah rumah. Saya tak nak sebutkan kawasan rumah apa, blok mana, taman mana. Tapi kata Nur Natijah, salah seorang pemilik rumah tersebut ni nak berikan barang-barang dalam rumah Kisi secara percuma pada siapa yang nak datang. Kami tidak bertanya kenapa dia nak beri barang-barang dalam rumah, perabot, kerusi, meja. Saya dengan suami Kisi turun. Ada juga penduduk lain yang berebut. Kami dapatlah Kisi, dapat kerusi, dapat meja makan, dapat almari dalam bilik tidur. Jadi, dengan senang hati membawa pulang ke rumah dengan bantuan beberapa penduduk rakan yang lain. Kisi, salah seorang daripada rakan menolong membantu mengangkat. Bayangkan Kisi, almari ataupun gerobok yang digunakan di sini.
Lain barang semua, Casey. Almari dapur, 4 orang paling-paling boleh angkat. Gerobok dalam rumah tersebut, sampaikan 6 orang nak angkat tetap rasa berat. Yang hairan, pakaian dalam tu semua dah dikosongkan. Berat sangat. Tidaklah sebesar mana pun, kata Nur Natijah. Saya pun turut angkat. Campur saya, bayangkan, campur saya dah 7 orang angkat, masih terasa berat. Sampai rumah, berpeluh-peluh semua. Naik tangga masalah besar, sebab gerobok tersebut tak muat untuk masuk ke dalam lift yang kecil. Letak dalam rumah, saya mula lipat baju dan letaklah pakaian saya waktu itu dalam gerobok yang kami baru terima ataupun almari yang baru terima. Setelah barang-barang yang kami dapat, perkara yang pelik, yang menakutkan mula berlaku dalam rumah kami, Casey. Pendengar Ria 897, cuba anda bayangkan. Malam yang pertama saya tidur, saya rasa tak sedap hati. Saya beritahu suami hanya mengatakan supaya jangan fikir, terus tidur. Malam yang kedua sama, Casey. Dan setiap kali saya rasa tak sedap hati, perkara yang pertama saya pandang gerobok dalam bilik saya. Dari 897, katanya Nur Natijah. Sampailah apabila saya ternampak dalam gerobok ada perempuan sedang duduk berpeluk tubuh. Saya tengah tidur atas tilam. Saya tak ada katil tau, Casey. Tilam saya betul-betul menghadap gerobok depan saya ni. Terbuka mata, pintu gerobok tu tak boleh tutup rapat. Nampak macam ada perempuan menyandar dalam almari. Saya terperanjat, Casey. Casey nak tahu tak, dipendekkan cerita waktu itu, kami sebenarnya tak tahu pun. Sebab nak dirahsiakan, tak nak menakutkan penduduk kawasan blok rumah flat yang saya tinggal. Kenapa dia kasih barang-barang dalam rumah? Rumah tu sebenarnya ada kematian luar biasa. Salah satu perkara yang saya dengarlah, perempuan ni mati dalam almari dalam gerobok yang saya bawa naik rumah. Dengar-dengar orang cakap setelah pengalaman saya cerita pada jiran sebelah. Kisahnya datang balik pada saya. Rumah bawah rupa-rupanya ada kes pembunuhan, Casey. Rompakan pembunuhan. Mangsa yang dibunuh diikat dengan tali di leher, diikat, disembunyikan dalam almari tersebut. Saya dengan suami yang tak tahu cerita ambil almari itu bawa balik rumah. Pendengar Ria 897, almari tersebut kami buang akhirnya. Gangguan tidak lagi berlaku. Dan untuk pengetahuan semua, hidup saya dengan suami pertama tidak begitu lama. Setelah dia malas bekerja, sentiasa duduk rumah dan tak nak berikhtiar. Suami pertama. Terima kasih, Casey. Dan juga selamat malam. Itu dia kisah, saudara. Kisah yang telah pun saya janjikan. Sebenarnya Nur Natijah kirimkan email ni. 1, 2, 3... 3,5 muka surat. Panjang sebenarnya kisahnya. Tapi minta maaf lah kalau Nur Natijah sedang mendengar. Saya potong-potong sedikit kisah anda supaya tidak terlampau melirit. Dan cara keseluruhan itulah kisah yang dialami oleh Nur Natijah. Ya, beliau memiliki sebuah almari. Dan almari itu sebenarnya terdapat mangsa yang dibunuh dalam almari tersebut. Oh, seram. Cuba anda bayangkan. Dalam almari dia ternampak beberapa kali ada wanita sedang duduk ni. Entahlah benar atau tidak.
Jangan terlampau taksub. Ingat, Misteri Jam 12 hanya satu hiburan saja. Bersama dengan saya pada pagi ini, Wan. Apa khabar, Wan? Baik, Alhamdulillah. Sedang bertugas, Wan, Ya, saya. Ada members lah. Tak ada, seorang dalam kereta. Wah, awak seorang memandu tugas ni Ya, saya. Jadi pengalaman yang Wan nak kisahkan ni tentang apa ni? Adakah waktu anda bertugas ke macam mana? Oh, tak ada. Ni pasal kat rumah saya sendiri lah. Rumah anda. Jadi, Jadi apa yang berlaku? Masih berlaku ke atau dah habis perkara ini? Dah tak. selesai? Ini masa baru-baru dapat rumah. Saya baru lepas dapat anak pertama. Dan saya pun dapat rumah baru lah dekat Ulen. Jadi masa tu saya pun baru pindah. Jadi ada 3 bilik lah. Satu bilik mak mentua saya. Master bedroom saya dengan isteri saya. Dan masa tu saya ada anak saya yang pertama. Baru berapa bulan? 3 bulan lah. Lagi satu common room tu kosong. Jadi apa, selalunya saya dengan isteri saya tidur dalam bilik. Tapi pasal dalam bilik tu tak ada TV, jadi saya ajak isteri saya tidur kat luar hall. Jadi saya pun sambil-sambil baring tu saya boleh tengok TV lah. Jadi satu hari ni masa saya tak nak tidur tu, saya macam biasalah tidur tengok TV. Jadi anak saya kat tepi tingkap, yang kecil tu tepi tingkap. Lepas tu isteri saya, then follow by saya lah. Kita baring. Jadi macam mana tu, satunya saya lupa, lantai rumah saya tu laminate tau, lamination. Kita tahu kan apa tu? Ya. Lantai kayu yang ditampal lah. Yelah. Jadi gitu lah. Jadi biasanya kalau siapa-siapa bergerak berjalan atas kayu tu, mesti ada bunyi tau. Jadi macam mana satu hari ni saya tak dapat tidur. Saya tengok TV. Akhirnya pun saya pun terlelap. Habis macam mana tiba-tiba saya tengah tidur, kat sebelah telinga saya ni macam ada tapak tau berjalan. Tengah berjalan tu, saya pun heran. Tapi masa tu saya masih ingat lagi, kepala saya berpaling kat tingkap. Tapi bunyinya datang daripada hall saya sebelah kanan lah. Jadi saya pun tersadar saya dengar bunyi. Jadi saya nak pusing kepala. Saya nak pusing. Saya cakap, apa pasal ni sangkut? Asal kepala tak boleh pusing kan. Jadi saya jadi heran. Tangan, kaki semua tak boleh bergerak. Tapi alhamdulillah saya boleh nampak isteri saya sebelah kiri dengan anak saya. Jadi saya pun cakap, alamak, macam mana ni? Tak pernah kan jadi gini kan. Jadi apa lagi kan, saya pun macam baca mana yang saya tahu lah. Tapi itu pun tak boleh bergerak. Last kali saya pekik dalam hati saya, cakap, Allahu Akbar. Saya pusing, saya dapat pusing kepala saya sikit je. Saya dapat pusing kepala saya sikit. Tak tahu macam mana lagi sih, saya nampak tu benda tengah jalan dengan timpang masuk bilik mak mentua saya. Saya cerita dengan Casey ni, rumah saya pun berdiri. Jadi bila dia masuk tu, saya dah cakap dengan diri saya, ini macam mana pun saya nak kena kuatkan iman, nak lindung keluarga saya. Jadi macam mana saya nak, kepala otak ni berfikir. First kali saya nak bikin saya rasa saya on TV dululah. Saya on TV, kasih terang sikit. Jadi dah terang, saya terus buka lampu. Saya lari buka lampu hall. Terus saya masuk bilik mak mentua saya buka lampu. Mak mentua saya tengah tidur terperanjat. Terperanjat sini. Yelah, awak masuk bilik tengah tidur buat lampu. Terkejut lah. Jadi kemudian dia terperanjat. Dia terperanjat. Saya tanya. Dia tanya, kau ni kenapa? Tak ada, Pak. Tak ada. Tadi mak ada masuk toilet tak?
Tak ada, aku baring macam biasa, aku tidur lah. Tak apa. Jadi saya buka lampu dapur, lampu bilik saya semua saya buka. Jadi terus saya duduk kat meja makan. Isteri saya semua bangun. Isteri saya tanya, kenapa? Tak ada apa-apa, awak ambil anak masuk bilik tidur. Esok pun suruh mak mentua saya pergi masuk bilik tidur, tak apa, tutup lampu macam biasa. Saya duduk kat hall seorang-seorang dengan buka lampu, dengan TV tu pun terbuka lah. Kejapan KC tahu tak apa jadi? Saya dengar satu macam punya pekik kat hall, dekat koridor. Dia pekik kuat je ni, saya pun terperanjat. Apa lagi, dah terperanjat kan. Saya tutup lampu, tutup pintu, masuk bilik, tutup pintu. Saya cakap dengan isteri saya, tak apa, tidur. Saya tidur sampailah besok. Itu je lah KC saya punya cerita. Jadi ni rumah anda katakan? Ya, rumah saya lah. Baru beli tu. Tapi sekarang ni masih tinggal sana lah. Dah 8 tahun dah. Dah tak ada apa-apa lah Alhamdulillah tu Pak. Anak saya pun dah besar yang pertama. Ini pun dah dapat anak yang kedua. Wah. Alhamdulillah. Tahniah Terima kasih. Selamat hari bapa. Terima kasih Gizi, welcome back Gizi. Terima kasih. Come back misi jam 12 power. Terima kasih lah. Terima kasih Baik. Okay, baik, terima kasih. Baik. Terima kasih bagi anda segala pujian bukan untuk saya tapi untuk Yang Maha Esa yang telah pun memberikan lah ialah tugas ni telah pun memberikan peluang untuk bersama dengan anda setiap malam. Saya hanya menjalankan tanggungjawab dan saya berterima kasih lah kerana apa yang saya buat anda suka. Terima kasih. Okey, saudara, jangan ke mana-mana. Kita akan jawab panggilan anda sebentar nanti dan satu lagi kisah sebelum saya tutup tirai dan jumpa anda esok malam dalam Kelab Kelakar Seram. Anda jangan ke mana-mana ya. Fiza. Baik, 669-11897 mungkin berkongsi pengalaman anda. Tapi sebelum saya jawab panggilan, satu kisah dari kiriman SMS ingin saya sempurnakan malam ini dalam rancangan Misteri Jam 12. Selamat tengah malam KC dan juga pendengar Misteri Jam 12. Yang ini daripada Kak Latifah berkongsi kiriman SMS kepada saya. Katanya, Kak Latifah, apa khabar KC? Terutama sekali selamat pengantin baru. Terima kasih pada Kak Latifah. Kata beliau, ini dia. Kata Kak Latifah, peristiwa yang ingin diketengahkan ini, beliau menjaga cucu yang dikatakan yang dihantar ke rumahnya setiap hari dan ada kalanya bila anak-anak saya ni dan menantu saya balik lewat lah, mereka akan telefon saya, hari ini nak balik lambat sedikit sebab nak keluar makan malam, maklumlah nak pergi berdating. Jadi saya kata okey lah, dan mereka akan pulang menjemput anak iaitu cucu saya sekitar pukul 10-11 malam. Jadi lazimnya kalau mereka balik kerja waktu biasa, mereka akan menjemput anaknya pukul 6 petang. Tapi bila mereka balik lambat inilah, cucu saya, kata Kak Latifah, sering kali menangis dan dia akan menangis daripada waktu maghrib tu lah. Waktu maghrib dia akan terus menangis sampailah sekitar selepas waktu isyak, jam 9 lebih malam tu baru dia akan reda daripada tangisan. Jadi perkara ini berlaku pada pertama kali. Saya fikirkan mungkin dia nak tukar lampin ataupun mungkin dia nak minum susu. Tapi semua telah pun dilakukan, tetap menangis dan mungkin adalah perkara yang saya tak tahu. Tapi lama-kelamaan setelah menjaga anak cucu saya ni sekian lama, saya dapati ada sesuatu yang tak kena. Jadi akhirnya saya minta nasihat seseorang dan seorang rakan ni mengatakan setiap kali kalau dia menangis dalam bilik A, cuba alihkan ke bilik yang lain. Dan KC memang benar. Saya alihkan cucu saya ni ke bilik tidur saya. Saya yang tempatkan dia ni adalah bilik tidur anak lelaki saya, seorang lagi lah yang sedang menjalani perkhidmatan negara. Jadi bila dia nangis, saya alihkan ke tempat yang lain, dia okey KC. Dia kembali macam biasa, tidak lagi meringik lah. Dan saya rasa macam tak sedap hati tentang bilik anak lelaki saya ni lah. Sebab dia hanya gunakan bila dia balik daripada camp. Jadi kata Kak Latifah, setelah itu saya dapatkan bantuan seorang perawat yang datang ke rumah saya dan melihat keadaan bilik anak saya. Mengatakan ada sesuatu yang tak kena dalam bilik ni. Dia minta izin saya dan minta bantuan saya dengan suami untuk periksa. Kami periksa geledah bilik anak saya ni dan akhirnya jumpa bawah katil
anak saya, ada sesuatu yang tak perlulah saya sebutkan, tetapi satu barang seperti tangkal. Anak saya ni sebenarnya sebelum dia menjalani perkhidmatan negara, dia ada masuk kumpulan silat. Dan saya pun tak tahu sebenarnya apa yang dilakukan. Hanya kata aktiviti silat. Ada gambar-gambar yang dia bersama dengan kumpulan silat, tak perlu sebut namanya. Jadi pendengar Ria, katanya Kak Latifah ternampak, dan saya pasti tangkal dalam bungkusan kain hitam adalah daripada persilatan yang dia anggotai. Jadi pakar tersebut mengambil tangkal tersebut, minta izin saya dan membawa bersama dengan dia. Selepas kejadian itu, cucu saya bila tidur dalam bilik tersebut, bila anak saya balik lambat bersama dengan menantu saya, waktu maghrib, tidak ada apa-apa lagi gangguan yang menakutkan membuat dia menangis. Itulah pengalaman saya, Casey, kata Kak Latifah. Mohon maaf kalau tidak seram, tapi keadaannya memang seram ketika saya mengalaminya. Terima kasih dan selamat malam, Casey. Baik saudara, saya rasa waktu pun tidak mengizinkan. Uncle pun dah melambai-lambai. Biasalah hari Isnin ada kerja-kerja yang akan dilakukan. Dan terima kasih saya ucapkan pada anda semua. Dan juga esok saya jumpa anda esok malam. Dan jangan lupa hari ini Fizau akan kembali bertugas jam 10 pagi dan terus bersama Ria Insomnia. Kisah-kisah yang lebih menarik akan saya ketengahkan. Saya dah kumpul beberapa kisah. Esok ada lagi banyak kisah yang menyeramkan, yang mungkin misteri. Tapi apapun jua, ingat, misteri jam 12 hanya satu hiburan saja.